Jom kawan-kawan, jadi aku nak bawa jalan-jalan. Besarnya kereta ini. Penghawa dingin pun bagus. Sejuk. Sejuk. Dah duduk elok-elok. Kita nak jalan ni. Pakai tali pinggang keledar dulu. Macam ni. Wah, brek dia pun bagus. Selamat kita. Mestilah. Ini kan kereta buatan Malaysia. Buatan Malaysia? Ada kelas. Sebab itu kita kena sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Ada kelas. Harga berpatutan. Keselamatan terjamin. Yang pasti barang baik barang kita. Betul. Jom sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Barang baik barang kita. Kuping lagi sini inilah dia. Sembah seiras itu biasa. Kuping lagi pin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Kuping lagi pin selamanya. Betul. Serang dari sebelah kanan nampaknya sekarang ini. Kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Dia hanya menunggu masa untuk menyerang Whistle. Whistle penampak nampaknya masih lagi diselamatkan. Bola masih dalam permainan. Satu handaran. Cantik. Dua tiga burung terbang. Kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Oi, kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Ya ke? Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yalah. Hasan, kita kan kawan. Betul. Please, Hasan. Yelah, nanti aku belikan. Dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Terima kasih, Atuk. Balik dulu. Isan, dah ada tiket ke belum? Belum. Daddy aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Isan, ingatlah. Tujuh tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Kat sini kot. Ya. Tak ada. Kat mana agaknya? Aku tahu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul. Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul. Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepak-sepak ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke?
Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Ha? Ya ke? Suruh dia belikan tu akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Korang lah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Oh, tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Liga bola perlawanan akhir Liga Super Asia. Yeay. Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je. 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Bin, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ihsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Marvelous! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Aduh. Tunggu je lah. Tak sabar. Janji ni tak sabar. Dah. Jom main. Jom. Fizi, kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf Fizi, aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa. Kawan-kawan. Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dah. Tadi tiket tak payah pergi. Apa nak bising-bising? Tapi aku dah berangan-angan nak ke stadium. Oi, apa tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Macam mana ni Upin? Sekarang kita je ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul. Nanti mesti ada yang merajuk. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Uncle, nak tanya sikit? Ayo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah.
Perlawanan akhir Piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah, kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Udah ada. Saya suka. Kawan-kawan, tiket bola dah ada ni. Pin, betul ke? Aku nak ikut. Saya juga. Marvelous. Boleh kan? Boleh lah. Jangan tinggalkan aku pula. Tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Memeh ya? Boleh tak? Ya, cepat. Ayo, kat sana aku nak beli macam-macam. Apa dia nak? Oi! Diamlah! Dia orang ada 2 tiket bola, mau kasih 2 orang kawan baik. Ada faham? Itulah. Tak tahu nak bagi siapa. Semua kawan baik kita orang. Betul. Senang je. 1 tiket bagi aku. Lagi 1 bagi Ihsan. Atau Mail. Atau jadi. Perempuan tak payah pergi. Tengok kat rumah je. Fizi, memang kenal tak? Aku salah cakap ke? Minta maaf. Finish. Apa? Padan muka. Mana aku dapat tiket Mana korang dapat tiket? Mana? Cakaplah cepat. Tu. Mana Atuk ni? Atuk! Nanti. Makan. Buat 3 kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Harus sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Itu durian udah merah. Patutlah sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu musang king. Yang orang tergila-gila suka. Betul. Harganya mahal. Opa tak mampu beli. Korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Tak ada. Dah habis terjual. Alah. Korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun kawan baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Saya. Meme dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, bukan tengok bola. Enggak pernah ni masuk stadium. Saya pun. Itu je. Semua saya punya. Aku punya lah. Semua saya punya. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. 2 Atuk bagi, 2 lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula. Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka?
Patut kawan baik. Kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Dengan ini peluang terakhir kita. Hantaran cantik. Nampaknya ada kapal jiwa pertahan. Oh tidak. Oh sayang, 1000 kali sayang. Opa, Akak. Awal balik? Tak ada kawan ke? Aduh, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Ros, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal. Opa dengar ya? Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Bin. Fizi. Sini. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Oh, mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Ini dia. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Ya. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk. Jangan asal. Baik. Amin. Wah, Akbar. Alamak, habis pasal slipper. Slipper korang hanyut. Woi, jom kita! Nasib baik semua dapat. Ulung, slipper je. Ini slipper mahal tau. Jadi belikan. Orang, dah basah kuyup ni. Macam mana nak sulai?
Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar! 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 Dah kat luar tu. Yeay! Sibuk aku menang! Ipin selamanya. Betul-betul. Ragam Ramadan bahagian 2. Korang ni berapa kali dah kat cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi tarawih lagi. Upah, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul. Hish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Upah. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demam lah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Acum! Baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Dia berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sedapnya makan. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam-nyam. Kau nak? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Oh, pelagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Cerita. Hai dah Mak Yuk. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang.
Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok? Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Ya. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu Akbar. Upin, mai akak rasa? Dah sihat. Esok boleh puasa. Aku dah boleh puasa. Betul, boleh kita sahur sama-sama. Betul-betul. Buka puasa sama-sama. Betul. Pin selamanya. Betul. Ragam Ramadan. Bahagian 3. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan? Uncle belanja. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa? Yalah. Ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Marvelous! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey, semua pergi balik. Alah, mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Bye. Kau dengar tak? Cepat. Ada orang makan kat belakang ni. Pergi ni baju bersih. Balik pun baju mesti Bersih. nak pergi bazar Ramadan, balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu. Kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan sorok-sorok kat semak. Orang tak puasa lah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Ya. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Baiklah. Bye. Lagi. Okey. Kita beli air gurau. Sampai tu. Apa lagi? Turun. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tanta tu. Dah kenapa? Kita orang ingat Atuk dah.
Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk, nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam.